Benang halus ditenun rapi kan indah jadi bersana. Dari impian jadi identiti. Di kilang Cash bermula jenama anda. Untuk pakej jenama sendiri dekat NKH MOQ serendah 300 botol sahaja anda dah boleh buat brand jenama anda. Kita akan bagi free stiker, free design. Untuk pakej ni anda boleh pilih botol mana yang anda nak. Tetapi hari ini Aida nak suggestkan untuk anda ambil botol yang bersaiz 35 ml. Botol ni didatangi dengan reka bentuk berbentuk bulat dan mempunyai corak garis-garis di bahagian botol, dan dekat depan botol ni mempunyai tempat untuk anda meletakkan stiker anda. Botol ni mempunyai 6 jenis warna yang berbeza, iaitu warna hitam, pink, merah, purple, hijau dan juga turquoise. Botol ni didatangi spray jenis screw. Kalau spray anda rosak, anda boleh saja tukar tanpa menggunakan sebarang mesin dan menjimatkan masa anda. Jika awak ambil pakej jenama sendiri, awak bukan hanya boleh pilih satu material saja, tetapi dekat Cash menyediakan lebih daripada 20 jenis material stiker yang anda boleh pilih. Dan untuk botol ni, Aida suggestkan anda ambil stiker white matte kerana nampak botol tu mahal, nampak perfume awak tu mahal. Kalau awak ambil pakej jenama sendiri ni, awak akan dapat dengan harga RM15 sebotol. Dan botol awak boleh mix saja, ataupun kalau awak nak pilih-pilih warna yang awak suka pun tiada masalah. Untuk wangian, kita lebih daripada 950 jenis wangian yang awak boleh pilih. Dan kalau awak nak request wangian dekat Cash pun boleh. Nanti kami akan cari dengan supplier kami. Untuk wangian tu, kami menyediakan bermacam-macam notes. Yang mana jauh, anda boleh saja minta kami request bau yang anda inginkan. Jadi yang mana-mana dekat, anda boleh saja datang ke Cash Perfume Maker sekarang. Yang mana jauh, anda jangan risau, anda boleh saja klik link di bio untuk tim guide anda sehingga anda dapat buat brand jenama anda. Jadi yang mana-mana tengok video ni lalu di FYP anda boleh klik like, share, komen dari post untuk lebih ramai lagi tahu. Di Cash ada pelbagai package, pelbagai design botol, pelbagai wangian. Ingat Cash, ingat Aida, apakah branding anda?